Pada 18 Mei 2007, seekor gorila yang baran terlepas dari kandang zoo dan apa jadi lepas tu betul-betul menyeramkan. So ini Bokito. Dia lahir di zoo Jerman, kemudian dipindahkan ke zoo Belanda. Sejak dia kecil ada seorang wanita ni, nama dia Petronella Yvonne de Hood. Dia obses betul dengan si Bokito ni. Dia akan datang tengok dia 4-5 kali seminggu, tenung mata, usap kaca macam scene dalam drama Korea. Pihak zoo dah berkali-kali warning dia. Petrol bah, kau jangan tenung mata dia. Gorila tu tak selesa. Tapi Petronella tak dengar. Dia kata dia dan Bokito ada ikatan istimewa. Ini adalah rakaman Petronella dengan si Bokito tu. Nampak si Bokito senyum je, semua orang ingat sweet. Tapi sebenarnya tu tengah spicy. Pakar haiwan cakap itu bukan sweet, itu adalah fear grimace. Itu tanda dia takut, terancam atau stres. So pada 18 Mei 2007 ada pengunjung baling objek dalam kandang si Bokito. Bokito yang dah stres, bertambah stres, marah, gelisah. Dia lompat keluar dari kandang. Semua orang lari tempiaran. Lepas tu dia jalan-jalan dalam kawasan zoo. Dia tak ganggu sesiapa. Ini rakaman masa Bokito di kafeteria. Tak ada hujan, tak ada ribut. Bokito ternampak si Petronella. Bokito terus jadi ganas. Dia serang Petronella. Dia ngap tangan dia. Sebelum akhirnya Bokito dipiu-piu dengan pelali. Petronella alami patah tangan serta kesan gigitan di seluruh badan. Tapi dia selamat dan pulih sepenuhnya. Yang paling mengejutkan, lepas semua tu Petronella masih berkata, Bokito tetap dan akan sentiasa jadi kesayangan saya. Lepas kejadian tu, keselamatan zoo dinaik taraf dan lebih ramai orang datang zoo Belanda nak tengok si Bokito. Dan Bokito hidup sampai umur 27 tahun, meninggal pada 4 April 2023.